tuan-tuan, puan-puan, para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah, adik, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik ya, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada petang ini sekali lagi Masjid Negeri bersama dengan PRIM, Persatuan India Muslim Malaysia Negeri Perak, dapat mengadakan dalam bulan Ramadan ini, dapat mengadakan pengagihan nasi biryani kali ke-5 kan, kali ke-6 dah saya pun ya, berturut-turut. Alhamdulillah, ini merupakan satu program pengimarahan masjid ya. Kita nak galakkan orang datang ke masjid bersama-sama. Sepanjang Ramadan ini kita meraihkan beribadah di masjid, tak kira lah di masjid negeri ke masjid mana. Kita ambil kesempatan dalam bulan yang penuh barakah ini untuk sama-sama beribadah, mendapat keampunan daripada Allah dan juga mendapat fadilat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maksudnya, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, kita semua insya-Allah ya, dan mendirikan Ramadan, Qiyamul Lail, tarawihnya tuan-tuan, buka puasa tarawih ya. Nabi SAW bersabda ya, kita berpuasa dan juga melaksanakan qiyam tarawihnya di waktu malam, akan diampunkan dosa, iaitu kita melakukan ibadah itu dengan keimanan dan keikhlasan. Dengan syarat kita melakukan dengan keimanan dan keikhlasan, akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ganjaran yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pihak masjid merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para jemaah yang hadir pada hari ini ya, kerana meraih sama-sama memeriahkan lagi program pengimarahan masjid di Masjid Negeri, dan juga kita menyebarkan tentang bulan Ramadan ini, penyumbang-penyumbang kita ya, kita membantu penyumbang-penyumbang kita untuk bersedekah. Sebenarnya program hari ini, program Masjid Negeri bersama dengan PRIM, iaitu kita menggalakkan orang ramai bersedekah dalam bentuk makan ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih." Ya, yang bermaksud siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, nescaya dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, tak kurang sikit pun, Nabi kata. Jadi program hari ini dan yang sebelum ni kita buat ialah kita galakkan orang menyumbang. Kita mencari dana untuk buat program pengagihan nasi biryani ini, dan tuan-tuan pun datang. Tuan-tuan yang berpuasa, insya-Allah kami yang menganjurkan pun dapat pahala yang sama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan semua kita mengharapkan pembalasan yang berganda daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga keampunan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Saya minta maaf, hari ni kita tak boleh nak jamin hujan. Memang tiap-tiap petang hujan, tapi kita harap tak lebat sangatlah. Kalau hujan pun hujan rahmat. Ya, dan kita pun hari ni kita awarekan, sebenarnya tengok ada tuan-tuan dah ramai. Ya, kita awarekan, kita insya-Allah kita nak segerakan. Jadi saya rasa sekali lagi itulah saja. Terima kasih di atas kehadiran tetamu-tetamu Allah di rumah Allah ini ya, untuk sama-sama kita meraihkan pengagihan nasi biryani untuk kita majlis berbuka puasa kita. Jadi itu saja ucapan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada rakan strategik kami daripada PRIM setiap tahun ya, bersama-sama sentiasa menganjurkan program yang banyak di masjid ini. Jadi sekali lagi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.